Okay guys, nak cerita pasal orang kata bacaan semalam yang aku ada postkan melalui artikel Sinar Harian. Okay, berkaitan dengan kelulusan rang undang-undang KWSP, okay, pindaan 2025 baru-baru ini. What's up guys, Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada kawan semua yang sudi menonton Saja Sembang. Aku Faizwan. So ada 3 poin penting lah, okay. Mungkin ada di antara korang sebelum ni kalau tengok video tu ataupun dengar, okay, daripada artikel tu mungkin menjawab, mengatakan, okay, benda ini memberi kesan yang asyik-asyik, yang baik je semuanya kepada warga negara asing sahaja. Yang kita ni apa benefitnya? Tapi kalau mengikutkan bacaan aku juga, benda ini dia lebih terjerumus kepada orang kata warga negara asing. Okay, yang mana kalau ikutkan based on kenyataan di Harian Metro pada bulan Februari yang lalu, okay, PMX sendiri ada membangkitkan isu ini. Jom kita tengok bacaan ini. Waktu tu Anwar menyampaikan ucapan perasmian di Majlis Sambutan Tahun Baru Cina, anjuran ACCCIM. Okay, yang mana kalau kita lihat paparan ini, caruman KWSP untuk pekerja asing oleh majikan akan ditetapkan pada kaedah 2%, kata Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Beliau berkata kadar ini adalah sangat rendah dan tidak membebankan majikan berbanding cadangan asal pada kadar 12%. Caruman itu harus dilaksanakan, tetapi terdapat beberapa kebimbangan bahawa ia mungkin akan meningkatkan bermula pada 2%, kemudian meningkat kepada 4 dan 6%. Namun itu tidak berlaku. Kami mengekalkannya pada kadar 2% yang sangat minimum dan kami akan menunggu sehingga keadaan bertambah baik. Okey, cadangan awal adalah 12%, tetapi kabinet mengambil pelbagai pertimbangan, katanya ketika ucap pertama sempena rumah terbuka yang lalu. Okey, so kalau kita lihat kepada kenyataan yang terkini, okey, benda ini telah diluluskan. Okey, so bagi aku kalau diluluskan, okey, benda ini bagi benefit kepada majikan itu sendiri untuk memilih warga negara asing untuk diambil bekerja. Walaupun kenyataan di artikel Sinar yang semalam ada menyebut benda ini sudah pasti, okey, kononnya mewajibkan kepada majikan untuk orang kata hire lah, okey, hire warga negara asing ini dan perlu wajib mencarum kepada mereka. Tapi kalau ikutkan, okey, daripada anggapan 12% kepada 2%, aku rasa kita yang rasanya pekerja tempatan, kalau nak jadikan alasan, okey, benda ini diluluskan, at least majikan akan fokus ambil pekerja tempatan saja. Kalau macam tu, baik aku pilih yang rendah. Betul? Caruman majikan yang rendah 2% sahaja. Okay, so kalau kita lihat kepada orang kata kesimpulan 3 poin yang boleh diambil daripada artikel Sinar Harian semalam, okay, yang mana sini sebelum ini kalau kita lihat benda ini pekerja asing tidak perlu mencarum ke KWSP, okay, tidak mewajibkan, tapi sekarang ini diwajibkan 2%. Dan majikan perlu bersedialah, okay, untuk menyumbang caruman untuk pekerja asing. Okey, mereka. Dan yang kedua, poin yang kedua, lebih banyak orang kata perlindungan kepada pekerja asing. Okey, sebab dengan adanya KWSP ini, kalau kita lihat, okey, ini memberi orang kata kesan baik kepada simpanan pekerja asing. Okey, sama taraf dengan pekerja tempatan. Okey, bila sebut sama taraf dengan pekerja tempatan, dan kalau ikutkan dengan keadaan sekarang ini, okey, telah dibangkitkan isu-isu yang agak sensitif. Okey, cerita pasal, kau tahu-tahulah, kebanyakan ramai pendatang-pendatang asing yang tak ada pun buat laporan keluar daripada Malaysia ni. Korang faham? Adakah membantu mereka? Okey, so ini juga membantu mereka, okey, bila mereka ni pulang ke kampung halaman mereka, okey, dengan membawa kata duit-duit hasil daripada caruman majikan tersebut. Okey, dan yang ketiga, kesan kepada majikan dan perniagaan juga. Okey, majikan perlu menyediakan bajet tambahan lah, okey, untuk bayar caruman, okey, kepada pekerja asing. Namun langkah ini dianggap baik kerana ia memastikan pekerja asing itu mendapat perlindungan sosial, okey, dan stabil. Lagi-lagi yang mengurangkan isu-isu yang kita sedia maklum lah. Okey, pekerja-pekerja asing ni kadang-kadang yalah macam-macam orang kata
perangainya. Okey, bila mereka ini tak dilindungi ataupun tak diberi sama rata dengan pekerja tempatan. So point dia sebenarnya nak beri hak sama rata sahaja. Okey. Tapi macam mana pun ada yang mengatakan dan membuat kesimpulan benda ini memberi kesan yang baik kepada pertumbuhan ekonomi. Contohnya macam dari segi perbelanjaan yang dilakukan oleh pekerja-pekerja ini at least menjerumus kepada dalam negara sahaja. Okey. Tapi bagi aku pekerja luar ni kebiasaannya dia dah dapat duit lebih daripada yang sepatutnya setelah ditolak, okey, dengan caruman itu. Kalau betul-betul majikan itu serius membuat demikian, aku rasa banyak pergi bagi dekat keluarga dia dekat kampung, bukannya gunakan kat sini. Tapi tak tahulah apa kata korang dalam hal ni. Korang boleh komen saja di ruangan komen di bawah. Itu sedikit orang kata penjelasan dan pembacaan, okay, based on analisis aku membuat kesimpulan melalui artikel Sinar Harian yang dimaklumkan semalam. Okay, aku ada buat video tersebut. Itu sahaja perkongsian. Aku Faizuan. Assalamualaikum.